Smartwatch mampu milik harga bawah daripada RM50. Ini adalah smartwatch T500 Fit Pro. Jom kita tengok apa yang dia bagi dalam kotak dia. Okey, dia akan bagi strap, dia bagi magnetic charger, user manual dan terakhir dia punya smartwatch. Korang tengok dia punya design smartwatch memang sangat cool guys. Memang berpatutan lah sebab harga dia memang tak mahal mana. Mampu milik guys. Korang tengok dekat bahagian belakang ni. Wow, so nice. Okey, kita tengok dekat bahagian dalam dah sikit. Wallpaper dia memang sangat menarik guys. Kena dengan harga dia murah. Jadi kita tengok dia punya function-function lain. Macam-macam ada function dekat bahagian ni. Untuk running, korang boleh call kat sini. Okey, ni dia punya charging case dia. Saya akan charge dia punya smartwatch. Korang nampak dia punya charging dia memang masuk habis guys. Okey, kita nak pasang dia punya strap dekat body ni pun sangat mudah guys. Masuk. Senang gila guys kalau korang tengok dia punya hasil dia. Korang jangan lupa download dia punya app di App Store dan juga Android. Okey, dalam app ni korang boleh install dia punya app di telefon korang dan korang boleh mulalah set dia punya Bluetooth. Mana nak cari guys smartwatch bawah daripada RM50. Korang berminat dengan smartwatch ini, korang boleh tekan di beg kuning.